Belajarlah merendah sampai tak seorang pun bisa merendahkanmu. Haters-haters dekat luar sana, seperti dunia ini kalian yang punya, orang sabar, orang yang rajin ibadah, hidupnya paling berat. Kadang-kadang kan kata-kata Islam ini kita perlukan juga kan untuk macam heal inner self kita. Saya nak menangis lah. Assalamualaikum ya jamaah, welcome back to my channel. Sebenarnya tadi saya dah record, tiba-tiba saya tak dengar sound. Rupanya saya tak on mic ni. Dah berbebel macam-macam, sekali tak on. Tapi biasalah, itulah dugaan bila buat video guys. Jadi saya beberapa hari ni saya tak shoot konten, saya tak buat konten sebab saya dah kebuntuan idea. Ingat senang ke nak buat YouTube? Cik, macam YouTube famous pula kan? Macam YouTuber famous pula kan? Tak apalah kak, berangan tu kan free. So, kalau korang tengok macam saya menyengit-nyengit handset ni, nyengit sebab saya memang tak ada stand dalam kereta ni. Tapi hari ni saya nak buat satu konten, iaitu konten reaction. Saya nak buat konten reaction. Reaction tentang kata-kata. Kata-kata cinta terungkap indah. Sekejap, kata-kata apa Saya pun tak ingat kata-kata apa. Tengok sekejap. Dia macam kata-kata Islamik. Kadang-kadang kan kata-kata Islamik ni kita perlukan juga kan untuk macam heal inner self kita. So saya nak buat reaction tentang kata-kata Islamic quotes. Mana tahu dia di antara kata-kata itu yang kena dengan kehidupan kita. So, tak buang masa lagi, jom kita ke video yang pertama. Okay, sekarang ni korang nak duduk mana? Korang duduk sini boleh tak? Sebab saya minta maaf lah guys, saya memang tak ada stand lah kereta ni. Korang duduklah celah steering tu So let's go, kita react video yang pertama. Okay, saya akan letak kat sini. Saya nak menangis lah. Lepas tu saya cakap, kan, kadang-kadang kata-kata Islamik ni, dia kena dengan kehidupan kita. Dia macam relate macam tu. Kenapa Allah menguji orang yang paling sabar? Ada satu pertanyaan yang sering muncul di hati orang beriman. Kenapa justru orang baik, orang sabar, orang yang rajin ibadah, hidupnya paling berat? First, benda yang terlintas dalam fikiran saya bila tengok kata-kata ni adalah sebab dunia ni adalah tempat ujian. Dunia ni memang bukan tempat untuk bersenang lenang untuk kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim. Dan benda ni terbukti pada para rasul, para nabi yang hidup mereka sentiasa diuji. Mereka pula ada amanah, iaitu mengislamkan, mentauhidkan umat. Jadi kadang-kadang kita rasa macam ujian kita lah paling berat. Sekejap korang, macam tak nice lah Angel. Okay, sambung. So kita rasa macam macam nak buang steering ni, tapi boleh tak? Kita rasa macam hidup kita ni kenapa banyak sangat ujian. Aku dah sabar, aku dah terima, dan benda tu tak mudah. Sebenarnya kita perlukan, sangat-sangat perlukan circles yang sangat-sangat supportive, yang sangat-sangat kata, kita kena pandai lah cari kekuatan kita dekat mana balik. And kita kena pandai juga cari macam mana nak kuatkan diri kita. Cuba komen pula pendapat korang tentang kata-kata ni dekat bawah. Next video. In Islam, never think you're better than anyone. Arrogance shouldn't be tied to Muslims, since we know Allah can take anything away whenever. Apa-apa saja yang kita ada sekarang, dia akan boleh pergi. Allah akan boleh tarik anytime. Sebab itulah, apa yang kita ada, jangan rasa pemilikan. Termasuklah suami kita, isteri kita, tambah-tambah siapalah. Kan, mak ayah kita pun adalah pinjaman dari Allah. Mak ayah pula ada anak-anak adalah pinjaman dari Allah. Apa-apa saja boleh berlaku. Itu tak cakap lagi pasal harta, pasal
apa saja yang kita ada dalam dunia ni, semua tu boleh hilang sekelip mata. So arrogance tu, sombong tu sepatutnya memang tak patut ada dalam diri sebagai seorang manusia. So korang netizen, yang selalu komen-komen seperti dunia ini kalian yang punya. Haters-haters kat luar sana, seperti dunia ini kalian yang punya. Sama-sama kita ambil iktibar dan muhasabah. Fikir dulu sebelum kita nak tulis, nak kecam, nak hate, nak sebarkan kebencian kepada orang lain, sebab kita sekejap je kat dunia ni. This is remind for myself also. Okay, video yang ketiga. Korang okay ke duduk situ? Ke korang nak tukar angle lagi? Duduk je lah situ. Tak payah nak banyak songeh. Saya tak boleh nak masukkan lagu dari TikTok ni tau guys, sebab takut copyright. So next is, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun dapat mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun bisa merendahkanmu. Ali bin Abi Talib. So far guys, saya nak bagi tahu, kalau ada kata-kata ataupun quotes yang datang daripada nama-nama para sahabat, kalau saya sendiri, personally, saya tak cepat percaya tu betul ke? Sayyidina Ali yang cakap betul ke? Tu Sayyidina Umar yang cakap, melainkan dia betul-betul dipetik daripada mana-mana kitab atau mana-mana orang kata sanad. Hati-hati juga guys sebelum nak sebar apa semua. Tapi kat sini saya tak tahulah betul ke tak Sayyidina Ali bin Abi Talib yang cakap. Cuma saya nak ambil saja kata-kata ni. Okey, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun dapat mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun bisa merendahkanmu. Sebenarnya kata-kata ni dia memberi makna yang sangat mendalam dan saya sebenarnya tak mampu nak faham pun sebenarnya. Sebab dia macam, bukan ke kadang-kadang kita kena protect diri kita juga. Bukan ke kadang-kadang kita pun kena ego untuk diri kita, untuk kebaikan diri kita. So korang boleh faham tak kata-kata ni? Saya cannot relate sangat benda ni. Okay, sebab kita pun pernah cuba menjadi orang yang paling baik, tapi akhirnya kita dipijak-pijak. Betul tak? Kita dah jadi orang yang paling mengalah, tapi kita pun dipijak-pijak, tidak dihargai. Cuba korang share pendapat korang. Seterusnya, I lost myself too many times, but every time I lost, Allah found me again. May Allah take care of me everywhere, every minute, every second. Okay, kata-kata ni guys, kita dah relate dengan dari first video lagi. Setiap apa yang Allah uji kita tu, kalau saya personal lah, saya paling takut adalah bila ujian datang, saya takut kita semakin jauh dengan Tuhan. Itu yang paling saya takutkan sebenarnya. Semakin iman kita naik, semakin ujian itu semakin hebat. So kita tak pernah tahu level iman kita macam mana, tapi dia boleh diukur dengan kadar ujian yang kita dapat. This is someone told me lah. Itulah bahasa cinta Allah kan. Ni cakap kat mulut memang senang. Kalau kita sayangkan someone, kita takkan nak susahkan dia, kita takkan nak sakitkan hati dia, kita takkan orang kata nak buat sesuatu yang buruk untuk dia. Tapi Allah tu maha lain. Allah tu lain dengan makhluk, Allah tu lain dengan segala ciptaan dia. Kalau dia sayang hamba dia, lagilah dia susahkan hamba dia. Tapi dia tak akan biar. Dia akan, kalau Allah tu sayang dengan kita, dia akan bukakan hati kita untuk balik kepada dia. Dan itulah tujuan sebenarnya. Okay, saya tak nak cakap banyak. Korang cuba komen dekat bawah apa pendapat korang dan relate tak dengan kehidupan korang. Okay, saya rasa ni last video. Okay, tawakkaltu ala Allah. Sometimes you just have to accept the situation and say tawakkaltu ala Allah. Kita kena usaha whatever we have to do. We have to do the best. Kita buat yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita harus jadi survivor dalam dunia ni. But of course, kita tak boleh lupa siapa pencipta kita, siapa yang beri rezeki kepada kita, siapa yang tengok kita every second. And lastly is, kita serah pada Allah, tawakul, iaitu tawakal kepada Allah SWT. Selepas kita berusaha, selepas kita berazam, selepas kita berdoa dan sebagainya. Ada juga disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saya rasa itu dulu reaction video Islamic quote. Saya tak tahu okey ke tak, sesuai ke tak tontonan ni untuk semua. Okay, kalau rasa macam nak lagi ataupun apa lagi saya perlu tambah untuk reaction, video reaction ni, korang boleh komen je dekat bawah, or else korang nak tambah apa pendapat-pendapat korang ataupun segala dalil ataupun quotes yang korang tahu nak share dekat bawah. Okay, ada orang yang sangat-sangat memerlukan, cuba share dekat komen dekat bawah. Okay, saya rasa itu saja. So jangan lupa subscribe, like, share and comment dekat bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.